Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini cikgu akan ajar kamu matematik tingkatan 4. Bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. 1.1 Fungsi dan persamaan kuadratik. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, pemboleh ubah di sini dia boleh jadi sebarang huruf lah, sama ada X, Y ataupun Z dan sebagainya. Bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan keadaan A, B, C ialah pemalar. Pemalar bermaksud di sini adalah sebarang nombor lah. Apapun nombor seperti 3, 4 dan sebagainya, dan A tidak sama dengan sifar. X ialah pemboleh ubah. Macam kita tengok dekat sini, pemboleh ubahnya adalah X lah. Contohnya ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik ni, ciri pertama yang kita kena tahu, kuasa pemboleh ubah tertinggi adalah 2 dan hanya ada satu pemboleh ubah. Contoh kat sini, pemboleh ubahnya ialah hurufnya ialah X. X kuasa 2 tambah 2X tolak dengan 1. So, kuasa pemboleh ubah yang tertingginya adalah 2. So, ni betul lah ungkapan kuadratik. So, ni contoh seterusnya ialah negatif 2Y kuasa 2 tambah 3Y. So, ni ungkapan kuadratik sebab contohnya kuasa tertingginya adalah 2. Seterusnya 1/3 M kuasa 2 tolak M tambah 4. Dekat sini pemboleh ubahnya adalah M lah. M. So kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ni adalah 2. Yang ni 2N kuasa 2 tambah 5. Pemboleh ubahnya adalah N dan kuasa tertingginya adalah 2. Contoh 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. A 2X kuasa 2 tambah 5. So, ni pemboleh ubahnya X dan kuasa tertinggi pemboleh ubahnya adalah 2. So, ni adalah ungkapan kuadratik. B X kuasa 2 X kuasa 3 tolak 6. So, ni X adalah satu pemboleh ubah. Kuasa tertingginya adalah 3. So, ni bukan ungkapan kuadratik. C 3X kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. So, ni kita tengok sini pemboleh ubahnya ada 2, iaitu X dan Y. So, ni bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab pemboleh ubah dia adalah ada X, ada Y. D 1/2 M kuasa 2. Kat sini kita tengok pemboleh ubahnya iaitu M dan kuasa tertingginya 2. So, ni ungkapan kuadratik. E 2X kuasa 2 tolak 3X kuasa 2. So, ni bukan ungkapan kuadratik. Kerana X kuasa 2 ni kalau kita bawa ke atas dia jadi negatif 2. So, ni pemboleh ubah ni, kuasa pemboleh ubah ada yang negatif. Kuasa pemboleh ubah ada negatif. So, negatif ni dia bukan nombor bulat. Okay, so kalau bukan nombor bulat ni, dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. F 4X kuasa 2 tolak X 1/2. Kat sini kita tengok terdapatnya kuasa pemboleh ubah iaitu dalam bentuk pecahan. So, kalau bentuk pecahan, kuasa pemboleh ubah dalam bentuk pecahan ni dia bukan nombor bulat lah. So, ni bukan ungkapan kuadratik. Untuk pakai nota untuk hari ni, apa itu nombor bulat? Okay, nombor bulat ni kita kena tahulah dia adalah nombor yang positif. Nombor positif. Yang kedua, cirinya dia bukan dalam bentuk perpuluhan. Bukan dalam bentuk perpuluhan. Yang ketiga, dia juga bukan dalam bentuk
pecahan. So ni nombor positif, bukan dalam bentuk perpuluhan lah. So artinya perpuluhan macam ni, 3 pecahan ataupun 2/3 ni bentuk pecahan.